إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شهود الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan, yang dikasihi, yang dirahmati insya-Allah sekalian. Pertama kita syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini Allah SWT himpunkan kita di rumah Allah SWT, dapat kita beribadah kepada Allah, sembahyang pada maghrib berjemaah. Kemudian di antara maghrib dan isyak kita duduk, kita dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, pengampunan, kepahaman sehingga menuju pada redha Allah insya-Allah. Baik, kita sambung pada pengajian kita pada kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahi Qadir. Kita tiba pada huraian sifat yang ke-11. Betul tak? Ya, kita tiba kalau Jawi 25. Rumi tak rasa berapa. 61. Setelah lama kuliah kita cuti. Sebelum masuk Ramadan lagi kita dah cuti bulan Syaban tu lagi. Tak tahulah, harap semua masih melokek lagi fikiran kita lah. Apa yang kita telah belajar yang lepas. Mudah-mudahan kita mendapat kepahaman yang dikurniakan oleh Allah SWT insya-Allah. Baik, kita sambung pengajian kita pada huraian sifat yang ke-11 sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Huraian sifat yang ke-11, baik kita jaga balik, walaupun yang sebut yang ke-11, yang ke-10, yang ke-9, maknanya bukanlah sifat Allah itu didahului oleh sesiapa. Bukanlah nombor 1 lepas 1 2, lepas 2 3, tidak. Semua sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Hanya sekadar tertib zikri, hanya mudah untuk kita sebut saja. Jadi sebab itu letakkan yang ke-11. Sebenarnya sifat Allah tu tidak ada permulaan, yang telah kita bahas pada sifat qidam yang lepas. Baik, kita masuk sifat yang ke-11 sama'. Dia bunyi sama'. Dia bunyi sama'. Sikit je. Tapi kalau kita dah melayukan sama', kita panggil. Sebenarnya bunyi dia sama'. Kita nak bagi tahu ini adalah kalimah isim. Nak bagi tahu ini adalah nama bagi sifat. Dia bukannya perbuatan, bukannya keadaan, tapi ini adalah nama bagi sifat. Sebab tu Syekh ni menterjemahkan sama' dengan artinya pendengar. Dengan sifat pendengar.
Jadi dengan sebab pendengar inilah Allah Ta'ala mendengar. Hari ni sama juga dengan kita. Hari ni sebenarnya kita mendengar ni bukan dengan telinga pun. Ada orang ada telinga lebih cantik lagi daripada telinga kita. Kadang-kadang terlebih capang pula daripada kita. Kadang-kadang dia tak dengar. Dia tak dengar. Orang yang telinga dah kocik lebih dengar lagi. Itu nak bagi tahu pada kita, bukanlah mendengar itu dengan telinga, bukan. Mendengar itu dengan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat pendengar. Dengan sifat pendengar itulah kita mendengar. Bukan dengan telinga kita ni, tapi sifat pendengar yang Allah Ta'ala beri pada kita, yang hari ini kita mendengar. Jadi begitu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni mendengar bukan dengan telinga dan peralatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar dia. Maknanya bukanlah yang kita bayangkan seperti kita manusia ni ada gegendang, ada salur suara nak masuk bunyi, bukan. Jangan kita faham. Tuhan tu tak sama langsung dengan makhluk seperti mana yang telah kita bahaskan pada sifat mukhalafah yang lepas. Mukhalafatul lil hawadis. Mana Tuhan tu langsung tak sama dengan makhluk. Jangan kita fahamlah mendengar Tuhan ni sama mendengar dengan makhluk ni. Jangan faham gitu. Tak sama. Jadi Allah Ta'ala ni mendengar dengan sifat sama dia, sifat pendengar dia. Maka oleh sebab itu wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf yang telah kita bicara lepas, siapa tu mukallaf, mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya. Maknanya kena tahu. Sebab Allah Ta'ala perintah kalimah i'lam itu. Allah kata hendaklah kamu ketahui. Dengan sebab itu kita wajib kita kena tahu. Jadi tahu takkan sempurna tanpa mengaku. Iman ni dia kena tahu dan mengaku. Kalau tahu saja tak mengaku, tak sempurna keimanan dia. Sebab iman dia tertolak. Seperti mana orang yang beriman, orang yang Bani Israel yang lama, orang Yahudi kan, semua beriman pada Allah asalnya, tetapi Allah Ta'ala perintahkan kepada dia untuk beriman kepada Nabi SAW. Dia tahu memang Nabi tu, dia percaya memang Nabi tu Nabi, tapi dalam hati mereka tak mengaku. Dalam diri dia tak mengaku Nabi tu sebagai Nabi. Dia nak Nabi tu yang perfect macam dia. Maknanya nak ikut selera dia. Bukan perfect. Setiap Nabi semuanya perfect, semuanya sempurna, tapi nak ikut selera macam dia. Mesti nak keturunan dia, mesti nak macam gini. Tu yang setengah orang Mekah mengatakan, adakah Allah Ta'ala pilih orang Nabi seperti kamu ni berjalan di pasar, makan, minum. Dia nak Nabi ni macam malaikat. Dia tak tahu kalau misal kata kalau Allah Ta'ala perintahkan malaikat jadi Nabi, agak-agak kita ni macam mana malaikat ni tak ada kuat, tak makan, tak minum. Dia kalau rukuk tu rukuk sepanjang hayat. Ada malaikat yang sujud sepanjang hayat dia. Agak-agak kalau malaikat lah merintah kat dunia ni, apa jadi pada manusia? Semua manusia ni pun habis. Sebab apa? Malaikat ni tidak mempunyai nafsu. Tak sama macam itu. Begitu dia Allah. Macam-macam. Itulah ujian bagi umat manusia ni. Dengan Allah Ta'ala bubuh nafsu dan berbagai segala ujian. Sebab tu hari ni kita kena faham perkara tersebut. Dan kita kena tahu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Sebab tu kita nak taat pada Allah. Sebab tu kita kenal kepada Allah. Bagaimana satu orang dia nak taat kepada seorang sedangkan dia tak kenal orang tersebut. Dia nak taat, tiba-tiba ada datang perintah pada dia, kamu kena buang sampah. Siapa yang perintah ni? Mesti kita dah tahu. Sampah kat ujung taman tu, Faizal kamu kena buang. Misal kata, Faizal kamu kena buang. Agak-agak buang tak? Mesti kita akan tanya, siapa suruh? Siapa suruh? Orang tu siapa? Mesti kita nak tahu siapa yang beri perintah. Kalau tidak, tak ada saja kita nak pergi angkat sampah, tak ada. Kan? Jadi kita dah kenal lah. Tapi kalau kita dah nampak dah memang perintah, oh ini daripada raja, kalau tak buat aku akan diambil tindakan.
Memang raja tompek tu. Dah tulis nama, siap nombor IC, alamat, cop jari semua ada. Jadi nak tak nak, walau macam mana sekalipun, keterpaksaan sekalipun kita akan buat. Sebab apa? Kita kenal, ni raja yang suruh. Jadi kalau kita tak kenal, macam mana kita nak tahan? Begitulah. Pada ibadah, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Bagaimana kita nak taat pada perintah Allah sedangkan kita tak mengenali Allah? Sebab tu setengah ulama mengatakan la tasihul ibadah, dan tidaklah sah ibadah seorang itu melainkan setelah dia mengenal siapakah yang dia sembah. Itu penting. Sebab tu pentingnya kita nak kena kenal Allah. Sebab tu dalam setengah kalam ulama mengatakan awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan, macam mana dia nak taat? Sebab tak kenal. Kalau dia buat perintah pun dia buat sambil lewa je. Sebab dia tak kenal siapakah yang dia sembah. Jadi hari ni kita nak kenal lah. Jadi Tuhan yang bersifat sama. Bukannya kita setakat tahu je Allah Ta'ala tu mendengar, tapi kita perlu ada pengakuan. Pengakuan ni mesti ada pembuktian dia. Kalau kita dah tahu dah Allah Ta'ala tu maha mendengar, agak-agak kita sebarang-sebarangan tak kita bercakap? Agak-agak berlaku tak mengumpat? Agak-agak berlaku tak mengadu domba? Itu melaga-lagakan orang. Atau berlaku tak fitnah? Takkan berlaku. Sebab apa? Dia dah mengenali Tuhan dia. Jadi kenapa hari ni berlaku adanya orang mengumpat, adanya orang yang memfitnah, ada orang yang bercakap bohong, ada yang cakap sebarangan. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Tuhan. Sebenarnya dia tak kenal Tuhan lagi. Itu tanda dia. Sebab sebenarnya dia tak kenal Tuhan. Tapi apabila seorang tu dia kenal Tuhan, dah faham dah. Dia akan menggunakan nikmat yang Allah telah beri pada dia dengan sebaik mungkin dia akan gunakan. Jadi mestilah setiap mukallaf mana wajib pada syarat mula di atas setiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat sama. Artinya pendengar itu satu sifat yang ada. Itu kata sifat yang ada. Mana setiap benda yang ada, kullu mawjudin, setiap benda yang ada sah dilihat dengan izin Allah. Apabila kata benda yang ada sah dilihat dengan izin Allah, dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala beri lihat, besok kita di akhirat nak tunjukkan sifat sama Allah, kita akan nampak. Sama juga pada hari ni kita nampak angin kan. Angin kita rasa ada tak ada? Ada. Kalau tak ada, angin ada. Sejuk ada tak? Ada. Sebenarnya setiap benda yang ada dapat dilihat, tapi itu semua dengan izin Allah. Sama lah hari ni kita yakin tak jin dan malaikat raqib atid ada tak? Ada. Nampak tak kita sekarang ni? Tak nampak. Sebab Allah Ta'ala tak buka mata kita, tak buka hijab untuk kita lihat malaikat. Begitu dengan jin. Kuman yang hari ni kita nampak, kadang-kadang bersepah kuman yang kita tak nampak. Sebab Allah Ta'ala adalah hikmah yang Allah Ta'ala hijabkan perkara-perkara tersebut kepada kita. Dan setengah-setengah daripada orang Allah Ta'ala bagi lihat. Seperti mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, saat ketika mereka mengambil wudu, mereka nampak dosa-dosa berguguran daripada titisan wudu. Kita lagi nampak tak? Nampak yang berguguran tu air mencurah-curah ada lah kan? Tapi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka nampak gugurnya dosa daripada titisan wudu. Sebab dosa tu benda yang ada. Benda yang ada dapat dilihat. Itu semua dengan izin Allah. Saya nak cerita sekarang, nak bagi tahu mana setiap benda yang ada sah dilihat. Maknanya boleh dilihat juga kalau sekiranya Allah Ta'ala izinkan untuk kita lihat. Jadi sifat sama ni sifat yang bangsa ada. Jadi sekiranya Allah Ta'ala nak beri lihat sifat sama ada, kita akan melihat ni besok. Itu pun semua dengan izin daripada Allah SWT. Jadi maknanya sifat sama ni satu sifat yang ada ia pada Allah Ta'ala. Dengan dialah
Dengan dialah apa? Dengan sifat pendengar itulah Allah Ta'ala mendengarkan segala perkara yang ada ia dengan tidak tuli. Maknanya Allah Ta'ala lihat kita, Allah Ta'ala dengar kita ni, maknanya sangat jelas. Sama ada benda yang bersuara, benda yang tak bersuara, jelas, nyata di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Macam apa segala Allah dengar. Kadang-kadang kita pun benda yang Allah dengar, nampak macam goyangan air ni, mana kita dengar. Allah sangat mendengar. Ada satu suara dia yang kita tak tahu. Benda yang bersuara ke, benda yang tak bersuara ke, jelas bagi Allah SWT mendengar. Sebab tu kejap lagi kita akan jumpa takluk sifat sama ni. Dia takluk inkisyaf, takluk ni dan sebagainya. Nak bagi tahu Allah Ta'ala jelas dengar, jelas perkara tersebut. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah. Tak ada. Maknanya tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyembunyikan menyembunyikan apa-apa jua perkara di sisi Allah. Tak ada. Tak terlepas. Apa yang kita buat Allah Ta'ala dengar jelas dan nyata. Jadi kalau kita dengar, kalau kita tahu perkara ni, agak-agak kita ni jadi apa? Saya rasa semua akan jadi baik. Tak ada lagi lah kerosakan kat dunia ni. Sebab orang dah kenal Tuhan dah. Tuhan tu tahu. Macam kita lah, kalau orang dah tahu mendengar agak, kita kalau macam sekarang kita bercakap, boleh lah. Boleh sembunyi-sembunyi. Suara tu kita boleh slowkan. Kita boleh cakap secara bisik, nanti orang sebelah dengar lah. Kita boleh serukan suara. Di sisi Allah tak ada hijab. Apa jua suara hati kita pun Allah sangat dengar jelas dan nyata. Agak-agak apa jadi kata? Jadi baiklah kita. Kalau ada satu perkara yang terlintas dalam hati kita, berkata-kata hati kita, langsung kita istighfar, ya Allah, aku tak cakap macam itu. Sampai kita menidakkan perkataan kita. Sebenarnya yang paling kepo ni hati kita. Yang paling kepo sebenarnya bukan mulut kita. Yang paling kepo hati kita. Sebab apa? Celik mata je hati dah berkata, ni kalau merah, ni kalau merah kipas berbusing dia. Semua dia nak bercakap. Semua dia nak bercakap. Mulut diamnya. Mulut dia ada benda yang dia nak cakap, dia baru dia lapaskan. Kalau tak ada benda yang nak cakap, tak ada. Hati ni dia akan bercakap je. Dia tengok, dia cakap, lampu color putih, aircon di atas, nampak ni, apa jua nampak, terus berkata di hati tu. Nampak tak? Jelas tak kita nampak? Kan? Tengok kapet, kita dah terus sebut kapet. Dia automatik dah. Mana hati kita ni yang paling kepo. Yang paling kepo sekali. Kalau dizahirkan lah perkataan-perkataan hati kita ni agak-agak macam mana? Jadi boleh jadi malu juga kita. Sebab perkara-perkara yang apa yang terlintas tadi semuanya terlafaz. Kan satu perkara yang kita tak nak. Jadi kalau kita faham perkara tersebut, Allah Ta'ala sangat mendengar suara apa jua perkara Allah sangat mendengar. Dan maka akan jadilah pada seorang itu dia akan jadi baik. Dia akan jadi baik. Dia tidak akan berkata dengan perkataan yang sia-sia, percakapan yang menyalahi syarak. Dia akan cakap perkara yang benar dan hak. Itu kata dengan dialah, dengan sifat pendengar itulah Allah Ta'ala mendengarkan segala perkara yang ada ia tidak tuli. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Artinya ianya Allah Ta'ala yang mendengar dan yang melihat. Al-basir itu keadaan. Dah sebut keadaan yang mendengar. Maksudnya kan satu keadaan, kalau sifat hal. Al-basir yang mendengar kan. Kalau sifat dia basar. Kalau al-basir mendengar, dah mendengar. As-sami' sama juga, dia mendengar. As-sami' itu kelakuan, mendengar. Maknanya perbuatan mendengar. Kan? Dah perbuatan mendengar, mestilah ada sifat pendengar. Itu tak bagi tahu. Walaupun dekat sini dia sebutkan sifat hal saja, tak sebutkan sifat, nama sifat, tapi dah sebut as-sami', mestilah ada sifat pendengar. Dah ada sifat dia mendengar, mestilah ada sifat pendengar. Kalau tak ada sifat pendengar, bagaimana nak mendengar? Sama juga dengan melihat. Kalau tak ada sifat pelihat, macam mana boleh lihat?
Sebab tu mata bukan dengan lihat. Ada tengok orang buta. Orang buta tengok dia ada mata tak ada mata? Ada. Nampak? Dia ada mata. Dia ada mata tapi tak ada sifat melihat. Dia tak ada, mana bagi tahu kita pada kita bukan sebenarnya mata itu yang bagi lihat. Allah Ta'ala bubuh sifat pelihat kat mata kita, sebab itulah kita boleh lihat. Cacing ada mata? Cacing ada tak mata? Tak ada kan? Kita tengok cacing kan, cacing ada mata apa? Tak ada, tapi dia tahu nak cari makanan. Dia nampak makanan dia, dia tahu makanan dia. Macam mana dia cari tu? Nampak tak cacing? Mana ada mata? Tapi dia dapat cari makanan dia. Nampak tak? Allah Ta'ala beri sifat pelihat pada dia, daripada tak tahulah kita macam mana dia lihat. Itu dengan cara dia lah, dengan cara Allah Ta'ala perbuatkan untuk dia lah. Nak bagi tahu tu sifat pelihat tu tak semestinya ada mata. Tak semestinya ada mata. Seperti mukjizat Nabi SAW, Allah Ta'ala beri kelebihan pada Nabi. Nabi melihat di hadapan, masa ketika sembahyang Nabi mata Nabi di hadapan, tapi Nabi tahu, Nabi nampak dengan jelas siapakah di belakang Nabi. Kita pun tak dapat bayangkan. Ada mata ke belakang Nabi tu? Depan Nabi? Tak ada. Tapi kita dapat bayangkan itu special khususiat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi. Sepertilah para wali yang Allah Ta'ala beri. Benda yang kita tak nampak, dia nampak. Ini special khususiat. Yang memberi penglihatan itu adalah Allah SWT. Sebenarnya perkara tersebut Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang tertentu ni. Sebenarnya tujuan sepatutnya dia lebih dekat lagi dengan Allah SWT. Tapi hikmah dia. Sebab tu orang yang boleh nampak macam-macam ni, dia tak sebarang orang. Dia ada orang-orang ni, ada ujian masing-masing lah. Lain ada ujian dia. Sebab tu penting mengaji. Kadang-kadang apabila tak mengaji, tu yang dia nampak macam-macam tu, dia dah jadi lain. Dia tak dekatkan diri dia pada agama. Tapi kalau dia dekatkan diri pada agama, dia akan nampak satu benda yang Allah Ta'ala beri pada dia tu. Sepatutnya dia semakin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau betul macam itu. Sebab tu penting ngaji ni. Jadi apabila sesuatu perkara datang dalam diri kita, kita dah boleh menimbang dah perkara tersebut. Dengan ilmu kita. Alat timbang untuk setiap perkara ni ilmu. Nak menimbang satu perkara tu dengan ilmu. Boleh ke tak boleh? Mesti kena ada ilmu. Sebab tu pentingnya ilmu untuk menimbang apakah perkara yang datang pada kita, mau kita kena lakukan ke ataupun tidak. Dan makna mendengar itu ialah nyata segala perkara yang ada dengan sama, ertinya pendengar. Maknanya mendengar tu nyata. Apa tujuan kita nak mendengar? Sekarang macam ni apa sebenarnya maksud daripada mendengar ni? Nak apa? Penjelasannya nak jelas, nak nyata je. Mata pun sama. Sebab tu mata ni juga ada takluk inkishaf dia panggil kan. Mata ni kita nak apa? Kita sebenarnya maksud mata tu apa? Nak jelas je. Tak nak lain. Nak jelas saja. Setiap perkara kita nak jelas. Telinga pun kita setiap perkara kita nak penjelasan. Itu dia kata mendengar tu iaitu nyata segala perkara yang ada dengan sama. Artinya pendengar. Mana nak nyata je. Kita nak dengar suara nak nyata je. Kalau dengar suara kita gitu pun tak nyata, tak ada. Maknanya kita nak nyata tu. Maknanya jelas. Jelas segala perkara tersebut. Itu maksud daripada mendengar. Jadi Allah Ta'ala nyata belaka. Maknanya tidak ada satu perkara pun yang tersorok di sisi Allah. Jelas nyata belaka. Apa juga Allah dengan sifat sama Allah jelas belaka. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Allah tahu. Itu kata maha mengetahuinya Allah SWT. Kata kalau kita fahamlah sifat Allah ni, ya Allah, semakin kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nyata segala perkara yang ada dengan sama, artinya pendengar. Sama ada perkara itu suara dan lainnya, ataupun suara ataupun lain-lainnya. Sama ada benda itu tak bersuara ke bersuara, Allah jelas nyata belaka dengan sifat sama Allah tu.
Semuanya Allah Ta'ala nyata dengan sama itu ialah dengan tidak tuli. Maknanya tak tuli. Tuli ni maknanya pekat. Pekat ni apa? Terhijab lah. Pekat ni terhijab. Pekat tu terhijab. Jadi mana tuli tu dia salah satu sifat kekurangan dan dia sifat hijab. Hijab ni benda yang tak jelas lah. Apa ni terhijab tak jelas. Macam sekarang ni saya berkuliah di dalam surau ni. Orang luar terhijab, dia tak dengar. Kalau ada satu perkara yang kita jelaskan, dia tak dengar, dia mendapat satu kekurangan, dia tak dapat lah. Yang penting kita nak penjelasan tu. Lepas tu maknanya dia punya fungsi sifat sama ini adalah jelas. Tu saja. Kita nak penjelasan, nak jelas tu, nak nyata satu perkara dan tidak tuli, tak pekat. Kalau pekat, tengok orang pekat apa jadi. Kita cakap dengan dia pun tak tahu apa yang kita cakap. Pekat. Tu sebab kena jaga lagi. Apabila Allah Ta'ala beri nikmat pendengaran kita kena jaga banyak. Lepas tu lagi satu nasihat, jangan makan ubek banyak pun dah. Saya tengok macam amalan almarhum saya punya wan dulu kan. Dia tak dengar tu sebab dia hari-hari makan Panadol. Jadi urat dia tu dah panik. Dah panik dia, jadi dia tak dengar. Kita cakap pun dah macam gaduh. Kita pun bersalah. Kita bukan kita nak marah dia, sebab kita nak cakap kuat, mesti terpaksa nak menorang. Kan? Jadi apabila nak menorang, muka kita pun akan jadi kotak lah. Muka kita pun akan jadi kotak sebab nak cakap nak kuat kan. Nak kuat mestilah tu kan. Tak boleh nak cakap kuat. Macam bergaduh lah nak cakap dengan dia tu. Kan? Jadi tu yang malas nak banyak cakap. Tapi dia suka bercakap pula. Itu masalah. Dia suka bercakap, terpaksa lah kita cakap. Jadi sedangkan dia tak pernah bukan saya, banyak lagi orang-orang yang seperti macam itu. Nampak? Apabila itu sebenarnya pun tanda Allah Ta'ala beri pada kita supaya kita fikir juga. Allah jadi kadang-kadang ada orang yang mendengar, ada orang yang tak mendengar. Sebenarnya itu juga adalah satu Allah Ta'ala beri peringatan pada kita. Ataupun Allah Ta'ala nak menzahirkan diri yang kita tak nampak perkara ini. Tapi kalau orang yang betul-betul nampak tu ada, dia nampak segala perkara yang berlaku ni Allah berlaku. Tapi kita tak nampak lagi. Kan? Berlaku musibah kat kita marah musibah tersebut. Kan? Kita nampak perkara ni jatuh, kita langgar batu kita marah. Kan? Langgar tiang, tergantuk tiang kenapa kau duduk sini? Sampai tiang kita marah lagi. Nampak? Kita nampak marah benda. Tapi kita tak nampak Allah Ta'ala sedang menyedarkan kita bahawa adanya dia tu. Hari ni kita tak nampak. Jadi sebab tu kita terhijab, sebab kita nampak dunia tu dunia. Kita tak nampak di sebaliknya siapa yang menciptakan dunia tersebut. Sebab penting. Tu dia kata dengan pandang dengan basariyah. Dengan sifat basariyah tu maknanya melihat dengan mata hati tu. Ada yang penting mata hati tu. Dia yang paling kita takuti, mata hati kita ni buta. Tu susah. Apabila mata hati buta, apa tanda dia? Zikir tak nak, semayang tak nak, puasa tak nak, pergi sedekah tak nak, pergi masjid tak nak, pergi surau pun tak nak, apa semua tak nak. Itu tanda-tanda salah satu mata hati dia tertutup. Itu kita takut tu. Itu sangat kita takut. Kalau dah tertutup mata hati, Allah, apa yang kita boleh buat? Malanglah kita besok di akhirat. Tadi makan dah lah. Makan semua. Makan anjing pun nak. Dan kemudian dia kata apa lagi? Dan dalil atas ada sifat sama itu. Apa dia kata tanda Allah ni ada sifat sama? Dalil atas ada sifat sama ni, dia tidak tuli itu ialah kita fikir. Jadi kita kena fikir. Tadi dah kita dah dengar dah dalil naqli, dalil secara perkataan. Iaitu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, Innallaha sami'ul basir. Dan Allah Ta'ala tu maha mendengar lagi maha melihat. Kita tahu itu dalil secara perkataan kan. Kita kalau macam kita lah, hari ini kalau kita nak cari sesuatu kan, kita ada dua dalil juga. Satu dalil dengan perkataan, secara kita tanya ataupun orang beritahu pada kita. Misal kata kita boleh lembu, kita boleh lembu hilang.
Lembu hilang, maka kita tanya orang, nampak lembu aku? Maka tuan tu kata, lembu kamu pergi ke hutan sebelah sana. Kita kata, kita pun pergi. Pergi tak jumpa. Pergi tak jumpa. Apa yang kita nak buka, nak cari? Apa tanda dia? Apa dalil dia pula lagi? Dengan kita fikir. Kita kena fikir. Tak satu kita fikir. Mana nak cari lembu aku? Apa tanda dia? Kita tengok, nampak tapak kaki dia ni. Tapak kaki, nampak pokok rebah ni. Ni mesti lembu aku ni. Nampak dia punya kesat. Nampak pula ada punya najis dia pula. Asal dah kuat lagi tu. Jadi dalil fikir dipanggil dalil aqli. Dalil secara kita fikir. Jadi kita nak tahu Allah Ta'ala ada sifat sama ke, ada ke tiada. Cara dia adalah dengan kita fikir. Tu sebab tu Allah Ta'ala jadikan kita punya akal ni supaya kita fikir tentang Allah. Itu yang pertama tu, maksud pertama Allah jadikan akal ni. Maknanya hikmah Allah jadikan akal bagi kita ni kepada kita ni, supaya kita boleh berfikir tentang kewujudan Allah. Jadi apa yang kita tahu, bagaimana kita tahu Allah Ta'ala ada sifat sama? Maka iaitu kita kena fikir dan telik kepada makhluk. Lihat pada makhluk ni. Syekh ni tak suruh kita lihat kepada Tuhan, zat Tuhan tu. Lihat kepada makhluk. Dalam ayat Quran Allah kata, afala yanzuru ilal jibal, afala yanzuru ilal ibil, afala yanzuru ilal jabal, afala yanzuru ilal sama. Allah suruh tengok, Allah kata, apakah kamu tak melihat kepada unta? Kamu tak melihat pada gunung ganang, tak lihat kepada langit, tak lihat pada bumi. Allah suruh lihat pada makhluk dia. Allah tak kata, apa kau tak lihat aku? Tak ada. Allah suruh lihat makhluk dia tu. Jadi kita nak kenal Allah ni, salah satu kaedah dengan kita fikir, kita lihat kepada makhluk ini. Sebab tu Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Sebab tu penting nak kenal Tuhan, dia kena lihat makhluk ni. Ada tanda adanya Allah SWT. Jadi dia kata, lihatlah pada makhluk ini. Lihat kepada makhluk ni, jikalau tidak ada sama pada Allah Ta'ala, nescaya ada lain tuli. Kalau Allah Ta'ala tak mendengar, Allah Ta'ala tak mendengar, maknanya dia pekak lah. Dua je dia tak ada. Di antara pekak tak pekak tak ada. Mana kalau dia tak mendengar, mana dia pekak. Ini secara akal. Kalau Tuhan tu tak mendengar, mana dia pekak. Kalau dia pekak macam mana? Jika ia tuli, yang ini pekak, nescaya adalah pada Allah Ta'ala tu ada satu penyakit padanya yang jadi kekurangan ia dengan dia. Kalau tak ada, dia dah jadi satu kekurangan. Macam kita ni kalau tak dengar, satu orang dia sifat tak mendengar, tak ada, tak payah sebelah telinga dia tak boleh dengar. Cuba kita tutup sebelah telinga, dah satu kekurangan dah. Kita rasa dah banyak perkataan yang kita tak dapat nak masuk ke telinga. Sebelah je. Kalau dua-dua telinga, lagilah tak mendengar. Itu tutup sebelah telinga ni boleh dengar lagi sebelah. Tapi kalau ada dua-dua telinga tutup, apa pun tak dengar dah. Jadi dah ada datang pada kita satu penyakit, iaitu penyakit kekurangan, dan kita sangat memerlukan untuk orang menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi dia kata apa? Jadi dah ada kekurangan penyakit padanya yang jadi kekurangan ia dengan dia. Dan tiap-tiap yang ada penyakit itu tentu sekali berkehendak dan berhajat kepada menghilangkannya. Nampak hari ni kalau kita kena sakit gaut, copet nak hilangkan gaut, kita cari apa? Cari klinik doktor. Cari doktor lah, cari ubat lah, makan macam kita dah cari macam-macam. Nampak tak? Sakit je kita dah nampak apa? Bulan sabit. Dah nampak bulan sabit, bukan bulan sabit Syawal tu. Bulan sabit depan simat, tepi simat tu, dah nampak dah. Ni masuk tengok hospital. Sakit je masuk hospital. Sakit nak pergi hospital kan? Kalau sakit gigi nampak kat tepi sekolah tu. Klinik gigi. Kita nak hilangkan sakit gigi. Jadi begitu. Apabila setiap orang yang ada kekurangan satu perkara, dia pasti nak hilangkan kekurangan tersebut. Dia mesti akan cari. Dia nak carilah kekurangan. Sebab dia kata, dan tiap-tiap yang ada penyakit itu tentu sekali berkehendak dan berhajat kepada menghilangkan. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu?
Tentulah tidak ada. Dan jika ia menghilangkan penyakit itu dengan sendirinya, menghilang sekiranya penyakit itu boleh hilang, misal kata dia tak dengar, lepas tu penyakit itu boleh hilang dengan sendiri, maka jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa daripada Tuhan. Dan macam itu pula kan? Oh, penyakit ni baik sendiri. Sebab tu kita tak ada istilah baik sendiri. Kita luka kan, kita tak bubuh ubat macam saya kena luka kan, tak bubuh apa-apa oh dia baik sendiri. Mana ada baik sendiri? Istilah baik sendiri tak ada. Yang menyembuhkan, yang membaik Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang menyembuhkan Allah. Jadi kalau penyakit ni baik sendiri, mana penyakit ni lebih hebat daripada Allah. Jadi macam gitu. Jadi kalau Tuhan tu bersifat tuli, kalau tuli tu hilang dengan sendirinya, mana tuli tu lebih hebat daripada Tuhan. Sedikit lagi boleh ya? Sebab dia dah lama tak kuliah tu. Jadi begitu. Maka jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa daripada Tuhan, iaitu mustahil. Apa makna mustahil? Kita tak terima akal. Dia kata-kata mustahil tu la yutasawwaru fi aqli wujudihi. Tak terima akal kita akan adanya perkara mustahil itu. Tak boleh terima akal kita, kerana membawa kepada makhluk lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pula lemah. Maka jika Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini, dan iaitu batil, iaitu tak boleh terima, terbatal, tak sah akal kita nak terima. Kalau Tuhan tu lemah kan, makhluk ni maknanya kalau Allah lemah, mana makhluk ni tak ada. Itu dia kata batil tu. Kerana dia kata apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kita dah nampak dah segala makhluk dengan mata kepala kita dah. Kan? Apa yang kita nak nafikan? Sebab tu kita kata tak boleh terima kalau Tuhan tu bersifat dengan sifat mustahil ni. Sifat dengan tuli ni. Sebab makhluk ni dengan ada. Makhluk ni dah ada. Boleh mendengar pula makhluk ni. Makhluk boleh dengar, tak kala Tuhan tak boleh dengar. Itu pun satu dalil lagi yang kita boleh fikir, yang kita boleh pergi jauh lagi. Itu kira dalil fikir tu. Dalil secara fikir. Jadi kalau kita dah tahu macam gitu dah, Tuhan tu bukannya lemah, maka kecaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar, ia tidak tuli. Mana Tuhan tu tak bekak, tak tuli. Jadi sebab itulah bila kita di orang beriman dah tahu dah Allah Ta'ala sangat mendengar, bagi setiap orang yang mu'takid, orang yang beriktikad bahawa Tuhan adalah Tuhan dia, yang Tuhan yang maha mendengar, maka dia akan menjaga segala perkataan yang keluar daripada mulut dia. Dia akan jaga elok-elok, dan lidah dia sentiasa banyak, dan lidah sentiasa basah dengan zikrullah. Dan dia akan cakap, dia akan ucapkan segala perkara yang baik-baik saja, perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi kalau dia dah kenal Tuhan bersifat dengan sifat sama. Kemudian sikit lagi, itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat ia dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya innallaha sami'un basir. Dan surat Mujadalah artinya bahawa sungguh Allah Ta'ala yang mendengar lagi melihat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman kepada kita. Semakin kita hampir kepada Allah, bertambahnya ibadah kita, istiqamah sehingga kita mati dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aslih li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.